Okay. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jihan Faizi bin Munif Darobi, pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Tuan kerana sudi untuk ditemu Puan bagi membantu saya menjalankan aktiviti bagi tugasan kelas saya. Jadi sebelum kita mula, saya minta untuk Tuan untuk perkenalkan diri dahululah. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mukhtar. Saya berumur 26 tahun dan saya merupakan ahli aktif dalam Southern Volunteer Johor. Okay. Seterusnya ada apa-apa lagi awak nak tahu tentang saya? Tak apa, kita boleh teruskan saja pada soalan yang pertama iaitu boleh Tuan ceritakan tak tentang sedikit tentang organisasi SVJ ni dan peranan utamanya? Okay, berkenaan tentang organisasi ni, SVJ ni dia merupakan sebuah inisiatif sukarelawan lah yang ditubuhkan oleh negeri Johor atas sokongan kerajaan negeri. Peranan utama dia adalah untuk menyelaraskan gerakan sukarelawan dan membantu komuniti. Lagi-lagi membantu dalam situasi kecemasan macam bencana alam macam banjir semua, dan juga kerja-kerja kebajikan masyarakat lah. Okey, kita terus pada soalan kedua. Boleh bagi tahu pada saya iaitu objektif organisasi ini ditubuhkan? Objektif kami banyak, tapi setakat ni saya boleh ingat sekarang ni ada tiga lah saya boleh bagi. Antaranya macam objektif kami akan objektif untuk menggalakkan sukarelawan, semangat sukarelawan dalam masyarakat rakyat Johor. Yang di mana setiap kali kami buat aktiviti, bila kami buat aktiviti, orang akan tengok macam rakyat Johor ni prihatin akan rakyat sesama rakyat kan, so dia akan naikkan semangat mereka lah. Dan yang kedua, kami memberi bantuan segala kepada komuniti yang memerlukan. Kita ni kita prihatin terhadap rakyat Johor dan kami akan menapis mana rakyat yang memerlukan bantuan, yang dari segi makan pun cukup-cukup makan je kan. Kamilah tolong, insyaAllah kalau dapat tolong. Yang ketiga, kami mewujudkan jaringan sukarelawan yang tersusun dan berkesan, iaitu di mana di semua tempat kami akan letakkan agensi-agensi kami untuk cover lah semua sekitar Johor. Okey, untuk soalan terusnya, apa jenis program atau aktiviti yang sering dijalankan oleh organisasi? Okey, aktiviti kami macam contohnya misi bantuan banjir dan bencana. Macam biasa sekarang ni musim hujan semua tu kan. Lain pula macam agihan makanan, bantuan asas kepada rakyat yang memerlukan, dan juga program vaksinasi dan kesihatan awam. Macam masa pandemik itu kami bagikan vaksin ke tempat-tempat tempat-tempat kuarantin semua tu lah. Dan juga ada macam program gotong royong, program belia dan sukarelawan juga pun kami lakukan ke. Alright. Jadi untuk soalan boleh tak saya tahu sasaran utama bagi setiap program yang SVJ anjurkan? Sasaran kami biasa macam contohlah yang macam mangsa bencana tu, macam contohnya banjir kami akan fokuskan kat kawasan yang sering berlaku banjir, yang hotspot untuk macam kawasan yang biasa kalau banjir tu, kami biasa akan fokus kat kawasan tersebut lah. Dan juga golongan B40 juga kami akan beratkan, dan juga golongan asnaf. Sampai itu kami juga akan menitik beratkan pada komuniti di luar bandar sebab based on kami punya maklumat, banyak komuniti di luar bandar adalah golongan yang memerlukan bantuan lebih daripada komuniti bandar. Dan juga kami seperti belia dan pelajar juga kami turut bagi bantuan juga. Dalam masa yang sama, boleh saya tahu tak sebenarnya dari cabaran yang terbesar yang dihadapi masa jalankan program?
Kalau untuk cabaran kami banyak. Lagi kalau macam contoh macam bencana alam, cuaca tak menentu kan. Kadang kami nak hantarkan bantuan akibat cuaca yang tak menentu, hujan lebat semua, yang susah lah sikit. Lagi satu, koordinasi sukarelawan yang ramai dalam masa yang singkat. Sebab kami bila nak buat satu organisasi, kami akan sebarkan berita, kami memerlukan sukarelawan. Tapi ada masa sukarelawan terlalu ramai dan susah untuk kami membagi-bagi tugas. Dan juga macam nak bagi communication agak susah. Yang ketiga mungkin ada daripada kekangan logistik lah, seperti pengangkutan dan pengagihan bantuan. Kat situ kami mungkin akan memerlukan dana yang lebih lah. So kalau dari segi ekonomi atau kewangan, macam mana SVJ ni mendapatkan dana atau sokongan untuk menjalankan aktiviti mereka? Okay, dana kewangan ni macam saya cakap tadi, sebabkan koordinasi sukarelawan ramai kan. So kami kekangan daripada pengangkutan semua tu. Kebiasaannya kami akan membentukkan daripada Kerajaan Negeri Johor dan juga meminta sumbangan pihak swasta dan korporat yang ingin bekerjasama dengan kami lah. Lain pula ada kerjasama daripada agensi luar dengan NGO lain. Kadang-kadang kami akan dia akan tolong kami sekali. Kat situ lah kami dapat sumber dana sikit demi sedikit. Terusnya, organisasi ni pernah tak bekerjasama dengan pihak lain, macam sekolah ke, uni atau NGO lain? Ada setengah program lah, kami akan bekerjasama dengan, contohnya bila kami buat program yang melibatkan di universiti ke sekolah, so kami akan konsult dengan sekolah tu, datang ke sekolah tu, akan bekerjasama lah dengan sekolah tu. Dan ada juga NGO lain seperti syarikat swasta untuk memperkukuhkan impak program lagi. Okay. So far lah, apa pencapaian terbesar organisasi SVJ ni? Salah satu kejayaan terbesar SVJ adalah kami pernah terlibat dalam aktiviti membantu mangsa banjir besar di Johor, yang di mana ribuan sukarelawan digerakkan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir tersebut. Okey, ini soalan terakhir saya. Okay. Apa nasihat dari pihak SVJ kepada golongan muda atau pelajar uni yang nak melibatkan diri dalam aktiviti komuniti ke atau organisasi? Nasihat saya lah untuk pelajar-pelajar, terutamanya pelajar lah yang macam tak ada kerja lagi ke apa, yang masih menunggu panggilan kerja semua, yang tak ada benda nak buat. Kami menggalakkan sangat-sangat golongan muda kat sana untuk aktif dalam aktiviti sukarelawan. Tak kisah sukarelawan kami atau sukarelawan yang lain, aktiflah, datanglah tolong-tolong semua tu, sebab ianya bagi pengalaman yang sangat berharga untuk mereka, untuk membina kebaikan insaniah, juga dapat membuka peluang untuk menyumbang kepada masyarakat secara langsung. Baik, itu saja je. Okey. So, saya akhiri saya punya sesi temu bual ni. Jadi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SVJ kerana telah sudi untuk ditemu bual oleh saya untuk malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih, sama-sama.